Korang nak tak resepi mi celup macam makan kat kedai tu? Buat sendiri memang puas hati korang. Boleh letak lauk banyak-banyak, sayur banyak-banyak, apa memang sedap sangat. Tak payah pergi sampai nun jauh ke Kelantan tu. Boleh masak sendiri kat rumah. Apa lagi? Jom kita masak. Bawang putih, lada hitam dan juga batang daun ketumbar kita tumbuk sehingga lumat. Tuangkan air secukupnya ke dalam periuk. Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk lumat tadi. Bila air dah mendidih, bolehlah masukkan ayam, berbola bakso dan juga lobak putih. Kalau korang nak masukkan daging, perut pun boleh juga. Inilah dia korang, paste mi celup Legend. Semudah ABC, 10 minit siap masak. Produk homemade daripada orang Kelantan sendiri tahu. Set ni datang sekali dengan serbuk cili dan juga lada putih, kicap masin, bawang goreng dan juga lada jeruk. Bila ayam dah separuh masak, bolehlah masukkan paste mi celup kita. Kacau dan masak lagi sampailah ayam betul-betul lembut. Adanya paste ni tak payah korang nak fikir nak letak kicap banyak mana, sos ikan banyak mana. Semua dah komplit dah. Garam, gula, perasa dia semua dah berasa. Follow je cara penyediaan yang telah disediakan. Tapi kalau korang nak tambah air lebih ke, kurang ke, ataupun pada selera masing-masing lah ya. Saya celupkan kuih tiaw, kangkung dan juga toge. Ayam tadi saya potong kecil-kecil macam ni. Saya tambahkan juga bihun sikit ya. Masukkan kangkung, toge, irisan lobak putih, ayam. Tuangkan kuah secukupnya. Taburkan juga serbuk cili dan juga serbuk lada putih. Ni semua terpulang pada selera korang ya. Nak lebih ke nak kurang. Tambahkan juga sedikit bawang goreng, cili jeruk dan juga kicap masin. Korang apa tunggu lagi? Dapatkan cepat-cepat paste mi celup Legend di showcase saya. Ataupun cepat-cepat dah tekan beg kuning ni. Selamat mencuba. Bye.